Ini lambat. Hello semua, selamat datang ke Vlog Ika Queen. Jadi, kali ni aku pergi bersama suami, anak aku Mika Anaki dan juga dua orang ibu bapa bercuti ke Penang. Sekarang aku berhenti sekejap di R&R untuk bersarapan. Perut dah mula lapar sebab perjalanan agak jauh. Mika pun aku dah mandikan. Jadi kami teruskanlah perjalanan selepas bersiap dan dalam kereta macam biasalah. Kalau travel dengan anak kecil ni, terus lena. Tempat pertama yang aku pergi di Penang ni ialah Wonder Food Museum. Tempat ni memang menarik sebab ada banyak replika makanan bersaiz besar. Memang sesuai untuk ambil gambar dan OOTD. Harga tiket masuk untuk dewasa RM20 seorang. Warga emas RM15 seorang. Kanak-kanak bawah 3 tahun adalah percuma. Dalam muzium ni memang banyak spot menarik untuk bergambar. Kalau datang Penang, tempat ni memang best untuk singgah.
Lepas habis jalan-jalan di Wonder Food, kami pun terus check in hotel. Yang paling menarik hotel ni ialah parking guna car lift. Ini memang first time aku guna car lift. Mula-mula tu agak berdebar jugalah, tapi sebenarnya senang je. Masuk je terus keluar kereta. Memang pengalaman yang baru untuk kami. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Petang sikit kita orang keluar semula dan pergi ke Pulau Andaman. Pulau Andaman ni sebenarnya pulau buatan dekat Penang dan kawasan ni masih dalam pembinaan lagi. Walaupun masih dibangunkan, tempat ni dah nampak cantik dan menarik. Sempatlah kita orang jalan-jalan sekejap, keluar daripada kereta, ambil gambar. Nampak tak? Semua orang ambil gambar kat sini. Echoing around these walls, fighting to create a song. Lepas tu, kita orang pun pergi ke Klan Jati Penang. Tempat ni memang terkenal sebagai spot OOTD di Penang. Malangnya, masa aku sampai, hujan mula turun. Jadi aku tak dapatlah berlama-lama dekat sini. Aku hanya sempat jalan sekejap dan ambil gambar sebelum balik semula ke kereta. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Untuk makan malam pula, aku beli pesembok Penang. Yelah, kita dah sampai Penang ni, tak sah kalau kita tak try pesembok kan. Jadi aku bungkus, makan di hotel saja sambil berehat seharian berjalan. Memang penat tapi seronok dapat bercuti bersama keluarga. Morning. Saya dah kacak dalam sini dah keluar. Serius nak cakap macam ni dalam video? Saya dah kacak. Untuk part kedua, nantikan video part kedua di video yang akan datang.